Okey. Contoh saya kata pen, anda ada gerak. Jawab. Maksudnya anda kalah begitu. Undang-undang kedua, abang belakang dengar suara saya. Awak dengar suara saya. Dan belakang lagi dengar suara saya. Awak lah, tunjuk lah. Ya kan? Okey. Jangan kara dua jujur dengan diri sendiri sebab ada ramai ni. Susah saya nak kontrol ni. Kalau setakat 10 orang boleh saya kontrol. Nizam. Okey. Kita percubaan 3 kali sama-sama dulu. Boleh? Boleh? Abang pas sana boleh? Abang pas sana boleh? Baik, dalam keadaan sedia. Sedia lah. Kita try 3 kali Okey. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Berubah kedua. Dalam keadaan sedia. Tinggi. Saya tambah undang-undang. Jangan tambah. Tinggi. Dalam keadaan sedia. Jangan ada kanan. Jangan lambat. Okey. Dan juga jujur lagi. Okey, dalam keadaan sedia. Bukan muslim. Okey, dalam keadaan sedia dengan alam saya. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Tinggi. Rendah. Tinggi. Sudah. Saya tak pernah. Okey. Dalam keadaan serius. Okey, kita main yang serius. Kita main yang serius. Undang-undang yang ketiga adalah boleh. Okey. Dengar arahan saya. Tangan dekat suara saya. Sedia? Oh, saya tak nak buat nanti. Anda yang ikut saya. Okey, sedia? Baju pukul, abang masa joget lagi. Sedia? Okey, dah sedia. Panjang. Pantas. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Abang kata tu buat. Yang belakang nampak tadi pendek tadi.